Kunci urut tuh kita bilangin, kalau hidup kita gak senang, kalau hidup kita gak maju, jangan dia kita cari budak belum dalam gawe cuma nak masakan dengan seluruh hayalan dunia. Pak uji ulang tua kita belum nih, kalau jago hidup jangan sia-sia, kaki rezeki kita di centok ayam. Apa nih? Kau tuh sika dulu. Coba keruannya dulu. Mau tuh. Apa ada bebek? Apa dimakan yang apa di laut itu tuh? Apa, Mak? Loh, Di laut kamu itu, ucap apa dulu, nak. Makku? Mukanya berubah. Enak. Bukan muka ikannya berubah. Dasar kau tuh bajak aku tidur. Tetap pindah lagi dengan emak kau itu. Dua harap lama. Kamu kok bukan yang mau berubah mukanya. Makanya kau tuh jago kelam-kelam. Jadi pacar pepinggas dengan emak ikan nih. Dari kau tuh ke laut situ. Biar rumah terlalu makan bebek. Cabai kari banyak bebek. Ah, tak ada mak aku tidur lagi. Duh, alangkah lama kali kau nak. Bang mana kali kau nak berminum. Pecah baik kau, lama baik kau. Begini tebaknya cinta, Mak. Bukan pakai duit. Oh, kau itu anak orang baik dong. Pencinta tuh, tahu. Oi, tayo nak. Coba benarkan dulu radio kan. Yang umak kan nak dengar lagu bagus-bagus. Baik hari ini nak kudengarkan. Yo, bak mana mak aku nih bukan ahlinya. Kau memang ke tukang servis itu nak. Baca dia tuh benar. Ya, nak alangkah tulennya gitu iko HP ku lah rusak, radio lah rusak. Yang apa lah jadi retok gitu kan dipekok nak ya. Kamu ke pula mak dah. Segala roto nak beli yang second. Segala juga nak beli yang second jadi cepat rusak iko nak. Nah, Oi, nak kau jangan tepuk-tepuk baik kau. Kita tidak galo, tak pekok lalo kaki si dalam radio kan impak tu. oh mak kepala ada pekok nak ringan mak buka tu nah. Kepala ada tak pekok. Ya, cukuplah. Nah, Ya sudah. Jadi kan ke mana? Ada bawa ke mana nak jadi? ya sudah mak. Kaki ku tolong kamu Aku nak ngambil air dulu di kambang kaki kita masuk ke di kambang deh. Oh, nak pergi bonian kau kalau nah, dia nyai kena masuk ke kambang tempat tak pekok rasanya kan ni. Oh, dah benar kau dah nak baik kau. Nah, aduh baik kau. Heri, sika kau tuh. Apa, Mak? Aku anakku, aku tak beli paket kau tuh. Oh, kamu kok kelop lah tua kah? Main HP kah? Duh, mak kau tuh tak naruh kota kau. Macam orang lolo, nak main tok-tok juga nih. Ayo, Mak, beneran kamu tua, nak main tok-tok itulah. Masa rumah aku nak main tok-tok tuh kau anak saya kok tak naruh gawe. Oh, Mak, aku ini bukan tak nyari gawe, tapi gawe itu tak galak ngari aku. Oh, Ri, tak naruh gawe nak ngari diri. Dah sudah baik beli kau mak paket baik. Oh, maaf lah, Mak. Aku kok rasa sakit kaki. Oi, Heri, kalau mau kau kok Heri. Duh, anak kesarannya. Ada anak sekok ikut belum mau kelap. Ya Allah, dah pening empat tuh kepalaku. Nak kemana budak gadis? Mana, Mak? Berobis mana? Mana berobis? Ih, jauh. Mana belum budak gadis, cepat kau keluar. Duh, Mak. Aku nak begini jadi kamu. Jadi aku begini apa? Mbak mana jangan kau nak begini kau. Aku disuruh kau mau lagi tak galak. Aku dah lah ngomong kak. Begini tuh dengan cinta. Bukan dengan duit. Oh, jangan kau tuh bukan begini tuh nak makan cinta baik. Nak ada duit, nak begawe. Minta begawe pacak gini bisa kepala lutut. Besar lutut kecil kak, Mak. Mudah, Mak, dengan aku, Mak. Kau itu nak mantap tuh lah pacaknya. Gajang mbak itu, kaki gadis tadi lewat lagi. Kau mulai situ kau tuh. Ah, sudah, Mak. Kamu mau sama Ella, Mak, aku tidur lagi. Nah, dasar nian ya, pelamunian kau pelamunian ya kau. Oh, itulah nak belum kita belum kawin ni kau. Empat tu tak naruh. Yang nak pacar nak menaruh dia rusak ikan ni. Duh, apa hubungannya mak belum berlaki dengan radio iko? Oh ya anakku, mana aku tak ada menantu lemak baik. Dia tu lah, dia suruh muka yang kerusak, muka radio rusak, mukanya lainnya rusak. Ya bak mana mak misalnya menantu kamu tuh tikus nanani labu. Galak kamu. Dah, sudahkah ngomong kau itu? Tikus sama labu. Tak apa-apa bukan melihat tikus ni labu. Oh, tidak benar di Kak Heri bae mak.
Nah, tak usah nak kau tu pilih-pilih baik. Tak benar ada orang tu, tak usah basing orang tak benar itu. Yo, namanya juga minta tolong. Mak sudah tuh kita nih tetangguan. Mana dia tak galak. Dah, Tika, rumah cerewet pula. Lagi seiringnya ada rasa pula dah jauh. Dah aku tagam. Oh iya mak dah sudah mak membantu. Coba mak injek napas buatan deh. Kalau mujur hidup mak. Heri, oh Heri, keluar Heri, beli kau mak pulsa, kaki kau punya rokok sebatang. Makan seorang mak menas batang baik kalau merokok. Tak lebih lah 2 batang apa. Hai cacang-cacang Heri, kau dengan umak ke perhitungan. Bukanlah itu, bukan perhitungan mak. Kalau jalan ke warung tu jauh, tambah sakit kakiku. Nah kalau Heri kau pergilah ke toko, beli sapu mak pakai. Usah campur lah. Ya, sudah. Tunggulah dulu kamu ya. Iya. Ya, setengah jam. Aku nak ke ini dulu. Warung dulu. Bak mana leh, agar panik kau galak kau mau. Alang kepecak saran nak nyuruh dia kau mau. Nanti dia tu lah gawe hari-hari. Kenapa aku heran dulu makku? Mukanya berubah kayak itu. Mak kamu ngaku lah. Kamu makku dulu kan. Mak muka berubah kayak itu. Duh, panik aku ni rumah mama. Ada ya aku kau kirantuk. Mana makku ngaku tak mukanya berubah kayak itu. Curiga aku kan. Payah panik, kencang lah kau mau hari lah siang pula ikan ini. Ya Allah panik, rancak saro kau nak kau mau. Kamu bukan rumahku. Muka lagi lain baik tu. Dah panik, rico aku dikawin ada di rumah seorang tak pilih sih kau dah pening kepala kau dikawin tu. Dah, adik kamu makku. Cuma aku tak pernah merintah-rintah aku itu. Oh, jangan kau tu malam ini tak jadi promo baik kami nak rajin bergawe. Berarti nak kebukan kau tu nak makan cinta baik. Nak ada duit tahu tak ada? Mak, jadi yang galak baik mak begini je. Maksudnya? Oh, lama. Dah. Duh mak. Iko nih bak mana nak hidup mak. Kapal cucuannya lagi tak naru nah. Nah. Duh, kau ikut apa kau tak ngomong dari tadi, Tika? Ya bak mana nak lanjut tahu. Aku iko dari tadi nih. Ngele-ngele kok tak kelihatan. Kamu kok bercicik bengan tuh lah dari tadi. Dengar tuh kamu bercicik baik. Sudah. Cari kabel kau tu kalau bapak hidup ikut ni kalau sambung kabel itu mana? Cepatlah. Iya mak benar juga omongan kamu tadi mak oleh kamu belum ada menantu tuh. Ikan nih bak mana kita nak nyolokinya? Susah aku mak kita tersetrum kaki orang duanya mak. Mak gawat. Mbak benar juga kau itu Apa kau belakin dulu biar pacar benar kau? Kalau dia itu aku ada menantu dia pacar benar dia ni. Oh alangkah sahara kita orang dua mah oleh radio yang iko mak dah. Lama mak mau nak nunggu aku belaki dulu baru nak menari kok. Ya sudah, menurut itu sayembara ya. Siapa yang pajak menara dia nak dikawinkan dengan Tika anakku cantik jelita. Ya Allah mak, alangkah tak pokok ya mak kamu iko. Alangkah murah, udi sapu dengan harga radio iko. Tapi beri lah kamu mak dah. Tika, nak mana mana dia kan ni? Hai, Tika. Mana dia kan ni? Bah, Tika. Kenapa kamu ni foto-foto? Heri anak kamu kau beli kota Heri. Beli kota apa mak? Aku tuh harus mengerti yang kamu ngomong itu. Sama, jangan kau menari lupa lagi muda. Dilakunya ke dunia Heri, kau kemana kah? Oh dah mak, kamu ikut orang tua yang nyanyok. Aku kamu nyut duit kapan? Beli kotanya kapan? Oi Heri, umat besar anak kau icet nak kau kacang kau ni tadi dia kunyok ah. Kapan aku belikan kamu kota? Aku baru balik ke jalan. Ya Allah Heri kau nyanyok ni yang kata dia kunyok duit aku beli nak beli kota tu kau ni ikan ni duit tu nah. Ya ikan ni duit tu nah, ikan ni duit tu nah. Oh, Pak aku lupa mak tadi. Kita bilangin kalau hidup kita gak senang, kalau hidup kita gak maju, jangan niat kita cari budak lemah, jangan goes cuma Ikannya, nah ikan ni duit tu nah. Nah, Salah. salah. salah.
Aku berangkat. Kapan ya kamu aku mau kamu ya? Itu kamu nyari laki dulu aku Tuh nyari menantu dulu. Tidak, iya. Laki dulu biar iya. baru masuk ke dalam video. Dari kita begitu juga. Nah, tadi lupa aku. Ya sudah kau ngono lagi, kaki gadis tadi lewat lagi. Ayo mak, kamu kau pergi pagi terus. Awak. Mencari rencana, jangan jadi urat.